Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf S8161. Okay. Hari ni kita nak sembang sikit pasal udang geragau yang agak famous di Semenanjung. Semenanjung. Video kali ini bertujuan untuk sebagai recording bagi Amali 2 iaitu crustacean untuk saiz perikanan 2. Okey. Udang geragau atau dikenali sebagai Chiamipes shrimp, dia merupakan genus untuk Ascites. Dia punya kingdom adalah Animalia, serta kelas dia Malacostraca, order dia Decapoda dan family Ceratidae. Untuk nama spesies yang latest yang saya rujuk daripada si Life Base buat masa sekarang, dia masih nama saintifik asal dia iaitu Ascites japonicus. Okay. Untuk biologi Chiamipes shrimp ataupun udang geragau ni, dia hidup di kawasan epipelagik. Okey, biologi dia sebagai phytoplantivore dan zooplanktivore. Dia mendiami pantai yang kawasan dasar-dasar yang kawasan berlumpur lah. Dia pun boleh dijumpai juga di kawasan tumbuhan bakau. Okey, untuk habitat dia boleh mendiami pelagik, brackish water ataupun tropika. Untuk daripada segi kepentingan perikanan, dia ni komersial sebab udang geragau ni dia boleh dijadikan pelbagai produk. Contohnya pes belacan, lepas tu pes udang, sambal udang. Okay. Dia macam-macam produk lah. Lagi-lagi kalau kita jumpa bahagian pantai timur lah. Mostly yang famousnya budu lah, pes budu. Okay. Dia punya distribution dia lebih kepada Indo-Pasifik Barat. Okay. Sekian, terima kasih.